Okay guys, hari ni dapat satu kereta Audi. Customer book appointment seminggu awal, minta datang kat rumah dia, area KL. So cerita dia, customer ni kerja dekat overseas, jadi kereta ni terbiar lama dekat depan rumah, tak ada siapa hantar pergi cuci. So dia bagi tahu dari mula-mula I beli kereta dulu, tak pernah langsung buat detailing. And also this is my first time, so I nak buat cucian dalaman sekali dengan basic polishing. Jadi dalam package ni kita akan cuci seat, kapet floor mat, kapet lantai, dashboard, headliner bumbung dan boot belakang. Kalau korang nak cabut seat pun boleh, kita ada charge tambahan. Lepas dah siap, kita akan letak UV dressing, protection untuk dashboard dan ubat peracun lipas untuk kereta yang ada masalah dengan lipas. Untuk bahagian luar kereta, kita akan buat basic polishing dan waxing. So kalau korang berminat nak booking servis cucian macam ni, boleh klik link dekat bio profile atau WhatsApp nombor dekat caption bawah. So nanti just isi details korang, pilih nak package apa, kalender pun ada sekali, korang tinggal pilih je tarikh yang sesuai. Untuk booking appointment, kita collect deposit RM50 sahaja. Buat masa sekarang, tim kita orang cover area KL dan Selangor sahaja. So korang yang tengah tengok video cuci ni sampai habis tu, cuba komen, rasa-rasa boleh dapat berapa bintang. Dari level 1 hingga 100, komen sekali dengan emoji bintang. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.